apakah relevan benda-benda microeconomy ni dihandle oleh Kementerian Ekonomi? Sebab itu dia memang ada satu tanggungjawab ketika sebelum ini di bawah EPU. Yang mana adalah untuk melihat soal membasmi kemiskinan. Sebab itu bawah EPU ni ada agenda Bumi Putera, agenda menghapuskan kemiskinan. Tapi dulu isu perkara ini kita sendiri tak nampak macam mana kerajaan selesaikan ataupun cuba keluarkan daripada kemiskinan. Tapi kita dengarlah cerita beli mesin jahit atau hantar peralatan memasak, barang dapat barang. Tapi dia habis dekat situ. Tapi hasilnya macam mana kerajaan boleh track dan sebagainya itu adalah sesuatu perkara yang sentiasa menjadi pertanyaan. Cuma perkara itu mungkin tak nampak. Tapi yang bagusnya vending machine tu nampak lah. Bila letak kat situ kita tahu memang akan ada sebab komitmen. Mungkin vending itu tak di restock. Jadi titik bengit itu berlaku, tetapi kita memang ada kaedah untuk memantau juga. Sebab sales semua ni, perkara ni direkodkan. Jadi kita tahu kenapa vending machine ni macam tak ada apa-apa je. Tengok-tengok tak ada stok. Macam nak orang beli. Malah dekat situ pun kita letak maklumat supaya orang akan berhubung. Dia akan call, dia akan beritahu, kenapa makanan kat sini dah seminggu tak stok? Dan bila kita lihat, rupanya peserta tu mungkin kurang berminat.